Selepas itu dia boleh menyertai jemaah. Bila dia dah salam, dia pergi solat sekali lagi untuk berjemaah. Orang bermukim sedang solat fardu tunai. Kemudian ada orang iqamah untuk solat jemaah. Sekiranya ada seorang sedang solat fardu subuh tunai atau sedang solat yang 3 rakaat, atau yang 4 rakaat seorang diri, lalu ada orang iqamah untuk solat berjemaah dan dia sudah pun bangun ke rakaat yang ketiga, maka dia hendaklah menyempurnakan solatnya. Maksudnya dia tak boleh potong, dia tak boleh berhenti. Kalau dia dah naik rakaat ketiga, selepas itu dia boleh menyertai jemaah. Bila dia dah salam, dia pergi solat sekali lagi untuk berjemaah. Dia boleh tuan-tuan ya, kita dah solat seorang, nak join solat jemaah boleh. Untuk dapat jemaah, pahala jemaah. Kalau dia belum bangun ke rakaat ketiga, maka sunat baginya menukarkan solat fardu itu kepada solat sunat dan hanya melakukannya 2 rakaat. Dia tadi solat zuhur, baru bangun rakaat kedua, dengar maka dia baca Fatihah, baca surah, kemudian rokok, lepas sujud kedua tu tayat akhir. Dijadikan 2 rakaat. Maksudnya dia tukar fardu tu jadi sunat. Itu boleh.